Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu. Assalamualaikum. So hari ni kita dah tiba hari yang paling ditunggu-tunggu. Inilah hari Arafah. Pagi waktu hari Arafah ni kami beratok dulu lepas subuh, makan ramai-ramai sambil menikmati sunrise di Arafah. Cantik sungguh sunrise dia sebenarnya. Sebab larilah keluar sekejap kan kita tengok untuk sunrise, dan pada masa sama juga kita tengok banyak juga jemaah yang dah mula bersiap-siap mengambil tempat. Ada yang mengambil peluang untuk buat solat sunat duha, solat sunat taubat dan sebagainya. Bagi yang berpasang-pasangan pula, duduklah dengan pasangan masing-masing, mula cop tempat, ambil tempat-tempat yang memang mereka selesa untuk mereka duduk dan juga bersama-samalah dengan jemaah-jemaah lain juga. Sebab tak naklah kan berebut-rebut kan. Tapi Alhamdulillah tengok dia orang breakfast, dan makanan-makanan yang dikongsikan juga ataupun yang dibekalkan kepada jemaah adalah makanan dalam bentuk ready to eat. So makanan ready to eat ni senang je, dia terus buka dan makan saja. So tengok macam makcik ni, dia dah mula list out balik doa-doa dia. Tengok balik siapa-siapa yang kirim doa juga pada masa sama. Yalah kan, ini adalah hari Arafah, hari yang ditunggu-tunggu sepanjang tahun, sepanjang kehidupan. Ni pula family yang bersama-sama mengerjakan haji tahun ni. So dia orang happy go lucky juga sikit. Kita ambil gambar dia orang pun ni. Dan ini pula adalah sempadan Arafah. Jadi semua jemaah turut diingatkan untuk tidak melepasi garisan ini ketika waktu wukuf nanti, sebab takut-takut tak cukup masa duduk kat situ. Dan pagi ni juga kita mulakan dengan sesi lawatan oleh pengerusi tabung haji bersama-sama dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri bahagian Hal Ehwal Agama, iaitu Dr. Zulkifli Hasan, yang mana beliau turut sama menyantuni jemaah lah. So kita ni petugas media, pekerja kita adalah kita merakamkan semua momen-momen penting ni, pertemuan mereka, bagaimana jemaah-jemaah pada masa sama turut memberikan respon ataupun memberikan feedback kepada perkhidmatan yang telah diberikan oleh tabung haji, dan bagaimana pengalaman mereka. Biasalah, inilah waktu juga untuk diorang pun ambil lah pengalaman, selfie, merakamkan gambar. Sebab ini semua kenangan-kenangan yang penting. Sebab jemaah-jemaah kita ni kebanyakannya memang kali pertama, dan kemungkinan juga ini adalah yang sekali seumur hidup. Pengalaman sekali seumur hidup ini memang wajarlah dimanfaatkan sepenuhnya bagi yang membaca Quran. Yang ni macam ni tak habis lagi. Ini kumpulan lain pula dekat Maktab 68. Dan lepas tu bila masuk saja waktu Zuhur, ada salah satu kemah ni kita gunakan untuk kita kumpulkan jemaah, dan pada masa sama kita adakan sesi khutbah Arafah yang disampaikan sendiri oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, iaitu Dr. Zulkifli Hasan. Dan pastinya khutbah Arafah ini membawakan mesej-mesej penting untuk kita sebagai umat Islam, terutamanya dalam konteks Malaysia, berada dalam keadaan yang sama dan memberikan fokus penuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku pula dengan Amirul Sajadi ini, apa lagi kita buat selepas kita dah set up, kita terus follow up melalui live stream, dan kita kembali ke kemah kita lah, sebab kemah tadi tu dah penuh. Ruang ni memang tak cukup banyak, so kita ni je. Dan kalau kita tengok dekat luar, sepanjang tengah hari waktu Zuhur masuk saja, sekitar 12 lebih ni memang kosong lah kat luar, sebab panas sangat waktu ni, 43 darjah Celsius. Dan pada masa sama juga sebenarnya kerajaan Saudi memang tak benarkan jemaah-jemaah berada di luar kemah pada ketika ini, sebab biasalah bila panas-panas ni dia akan trigger lah. Kalau yang darah tinggi dia akan trigger, so tak bolehlah duduk kat luar. Sebab tu dia orang tak duduk kat luar. Inilah puncanya dan inilah situasinya di waktu tengah hari, sebaik saja azan Zuhur berkumandang dan khutbah Arafah disampaikan. Jadi semua berada di ni. Jadi waktu kami tengah berjalan balik ke kemah kami lah, boleh kata boleh tahan jugalah perjalanan dia. Okey. Dan kalau tengok helikopter ni dari pagi sampai ke malam dia memang berlega-lega. Tugas dia nak pastikan mana-mana jemaah yang berada di luar kemah, dia nak halau semua kena masuk dalam kemah. Dia akan telefon ketua maktab untuk make sure jemaah-jemaah yang ada kat luar tu
masuk ke dalam kemah. Jadi kita yang berdoa ni semua pun mengambil kesempatan lah untuk berdoa waktu ni, sebab inilah satu-satunya masa yang dikatakan Allah akan mengampunkan dosa. Tengok pakcik ni, sweet je, dia urut isteri dia. Ni time ni dah petang dah ni, dah lebih kurang waktu asar dah ni. Kita dah penat, dah ada lengoh sikit, kita urut-urut lah sikit kan. Macam aku pula, aku pun ambil lah pengalaman ni dan peluang ni, rekod lah sikit kan untuk kenang-kenangan. Just bukanlah nak tunjuk kata aku berdoa sangat, tapi ya, ini adalah antara momen penting juga untuk hidup aku. So aku nak share lah juga kan bagaimana kedudukan aku ambil satu tempat kat luar ni, lari sikit lah. So right after maghrib saja, jemaah-jemaah di setiap maktab tu dah ada jadual untuk mereka terus bergerak ke Muzdalifah. So tengok beg dia orang pun beg 5 kilo tu je. Memang dia orang alhamdulillah semua berdisiplin, bawa beg secukup rasa je untuk pergi ke Muzdalifah sebelum meneruskan perjalanan ke Mina. Okey. Bila mereka dah berjalan tu pergi ke Muzdalifah, inilah dia proses dia. Mereka akan berkumpul dekat maktab masing-masing dan bas akan datang mengangkut ke semua jemaah, naik bas terus ke Muzdalifah. Ini situasi dia kalau korang nak tengok lah. Ini cerita dia perjalanan ke Muzdalifah, jemaah-jemaah kita. Alhamdulillah, inilah kelebihan jemaah Malaysia, semua dengar cakap dan sebenarnya benda ni penting jugalah bagi aku, sebab tak semua jemaah dari seluruh dunia ni yang cukup berdisiplin macam Malaysia, ikut time, ikut arahan. Sebab benda-benda ni penting bila mana kita nak make sure perjalanan haji ni adalah perjalanan yang lancar, sebab dia membabitkan pergerakan jutaan manusia. Manusia ni dia ada macam-macam ragam. Tapi alhamdulillah tengok muka dia orang masih semangat, masih fresh, rasa energetik sebab dah merintih dan juga memberikan pengharapan mereka terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala menerusi wukuf di Arafah tadi. Alhamdulillah. Tengok semua naik bas pun okey, alhamdulillah tak ada bergaduh. Okey, so far so good untuk perjalanan dari Arafah ke Muzdalifah ni. Tengok dia orang beratur, sebab yang ni biasanya dia orang akan dipanggil mengikut maktab masing-masing. Dipanggil mengikut maktab. Jadi bila waktu bas sampai, baru dia orang akan berdiri dekat tepi bas tu untuk sebelum naik bas. Lain daripada jemaah-jemaah negara lain, biasanya dia orang dah meluru tunggu kat depan gate dah. Lain dekat Malaysia ni, orang Malaysia, jemaah Malaysia, mereka akan tunggu dulu sehinggalah pengurus maktab akan cakap, okey, grup kemah ni akan bergerak. Macam tu lah. So orang tua-tua ke, orang muda ke, semua jemaah lah senang cakap, tak adalah nak pening sangat ataupun nak berpeluh sangat dengan beg lah, dengan apa semua, nak tunggu bas kan. Bila bas sampai je baru dia orang akan bergerak. Jadi sementara tu biasanya dia orang akan kemas dulu kemah dia orang dan make sure kemah mereka adalah kemah yang paling kemas ditinggalkan sebelum pergi ke tempat lain. Yang macam hajah-hajah ni, yang mana yang perlukan tempat duduk, biasanya bagi tempat duduk dulu, ambil angin luar, nikmati angin Arafah. Tengok yang mana perlukan bantuan, yang mana tolong menolong. Yang ni tolong menolong tau. Jemaah sama satu maktab ni, dia orang tolong menolong. Alhamdulillah. Maka contoh ni penting untuk kita contohi. Jangan lupa untuk jadi jemaah Malaysia yang baik untuk bakal jemaah haji Malaysia, ya. Okey, kami pula kat mana? Jemaah haji ataupun petugas media ni, kami sentiasa bersedia. Beg kami dah kena sentiasa packing dan kami pun kena gerak juga lepas ni. Dan ini adalah cerita kami pula. Mana? Bye-bye, jumpa lagi. Kita kena cari bas RK1. Betul-betul macam ni oh. Kita ambil bawah kan? Itu dia sudah kena lah. Dia bas RK1 tu. Betul. Untuk pergerakan petugas haji, kami menaiki bas terus balik ke Mekah. Jadi sementara nak balik ke Mekah tu, kami kena lalu dulu Muzdalifah sebagai syarat untuk kami bermabit selepas jam 11.40 malam.
Sebab itu adalah waktu masuk untuk dikira sebagai bermabit. Dan kalau bermabit di Muzdalifah ini, dia tak perlu lama pun kita dah sampai kat Muzdalifah. Lalu kat Muzdalifah pun cukup, itu sekadar cukup syarat. Tapi kalau sunnahnya, memang macam ni lah. Tengok jemaah-jemaah dari seluruh dunia yang memang bermabit, menikmati malam dan melihat angkasa dari tanah Muzdalifah itu sendiri. Dan ini adalah sunnah Nabi Rasulullah SAW ketika mana baginda juga menjalankan ibadah haji mereka. Tapi kami ini bertugas kan, kami pun nak kena, ada time yang kami nak kena make sure kami kena sampai on time. Maka kami melalui proses ni untuk mempercepatkan sikit proses kami. Dan kami perlu menguruskan hal pelaporan seterusnya, sebaik saja melengkapkan ibadah haji kami juga. Jadi ini adalah situasinya bila naik bas. Perjalanan dia memang cukup panjang, walaupun Arafah ke Muzdalifah tu 10 km je, dan Muzdalifah terus ke Mekah balik pun lebih kurang 10 km juga. Tapi jalan Masya Allah jam. Tapi jam dia tu adalah jam di mana semua orang menunggu giliran untuk perjalanan masing-masing. Tengok ni, Alhamdulillah kawan kita Kamal, Cik Kamal ada dekat lokasi, memberikan footage ni untuk kita guna di media. Dan juga saya pun dapat kebenaran lah untuk guna untuk YouTube ni kan. Alhamdulillah, ini situasi jemaah Malaysia. Alhamdulillah nampaknya semua berada dalam keadaan yang terkawal. Masing-masing mengambil peluang untuk berdoa, sambil-sambil bermabit di Muzdalifah sebelum mereka menunggu bas untuk meneruskan perjalanan ke kem di Mina. Tengok macam Hajah ni baca Quran. Okey, kalau tengok ni perjalanan kami naik bas, roadblock all the way, everywhere. Tak boleh masuk kawasan Arafah sebelum ni. So orang-orang tertentu je. Jam pun dah tunjukkan 2 pagi. Bayangkan dari 11.30 sampai 2 pagi kami menaiki bas untuk balik ke Mekah. Pukul 2.54 pagi, dekat nak pukul 3, dekat nak subuh dah. So pagi ni kami baru sampai. Tadi dalam bas 2 jam setengah dari Arafah Muzdalifah kena lintas Arafah Muzdalifah ke Mekah. Now kita dalam perjalanan nak pergi lengkapkan. Okey, sa'i, apa ni, tawaf dan sa'i. Perjalanan kami terus sebab bila dah masuk waktu ni, jemaah boleh pilih sama ada dia nak teruskan bermabit ataupun teruskan kerja-kerja melontar. Macam kami teruskan dulu dengan kerja-kerja haji, iaitu membabitkan tawaf dan sa'i. So ini perjalanan dari hotel terus ke Masjidil Haram untuk kami menjalankan ibadah tawaf dan sa'i. Alhamdulillah, boleh kata waktu ni dah start pack lah kawasan mataf di Masjidil Haram tu. So kami jalan dulu, dan perjalanan kami juga Alhamdulillah lancar. Tapi memang dari segi exhausted ataupun penatnya badan time tu, memang penat sebab kita daripada pagi subuh sampai dah pukul 2.30 pagi kita tak tidur lagi. So dah dekat 24 jam juga kita tak tidur lagi. Tapi Alhamdulillah siang tadi pun kita dapatlah power nap sekejap sebenarnya. So boleh membantu sikit lah. Jadi ini semua seni-seni untuk menguruskan tenaga. So kalau anda yang bakal jadi jemaah haji nanti, kena pandai. Maksudnya bila tiba waktu yang sesuai untuk kumpul tenaga. Ini situasi dekat dalam mataf selepas kami selesai tawaf dan terus siap saja tawaf sa'i, terus dah masuk waktu subuh. Kami solat subuh dulu kat sini. Okey, aku terlepas pula. Sebenarnya ni pula visual yang sempat aku rakam lah. Sebaik saja selesai aku buat tawaf dan sa'i, aku ambil satu round pula just for the
just for the sake of nak ambil visual, nak kongsikan kepada anda semua supaya anda boleh tengok macam mana situasi dekat tempat saya ni. Tempat saya pun sesak sebenarnya, tapi Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Tempat saya ni walaupun dia sesak, kita ada pengalaman lah untuk tengok musim haji ni macam mana. Alhamdulillah sesak tetapi semuanya berjalan lancar. Dan tips lagi satu untuk anda yang juga bakal jemaah haji Malaysia ni ialah bila berada di tempat sa'i ni ataupun tempat tawaf, kita jangan buat aktiviti yang menyebabkan pergerakan tu terhenti. Maksudnya sebab bila kita berjalan dalam grup, contohnya kita dalam grup 5 ke 20 orang contohnya, kita jangan berhenti sikit pun. Kalau boleh jangan terberhenti sebab dia akan menyebabkan orang belakang juga terberhenti dan dia akan menyebabkan polis kat dalam ni marah. Itu biasanya berlaku. So kita nak terberhenti, nak letih ke, pergi duduk paling tepi atau dinding, supaya kita tidak menyebabkan gangguan trafik kepada orang lain. Ini pula adalah bahagian Marwah, Bukit Marwah, Safa ke Marwah, Marwah ke Safa. Itu semua perjalanan dia nanti dalam kursus haji. Tuan-tuan dan perempuan boleh tengok lah. Ini situasi dekat Marwah. Selepas kami dah habis itu, saya jalan je lah supaya saya nak tunjuk visual dia. Yang ni pula dekat U-turn tu, dekat Marwah tu, U-turn tu saya ambil dah tepi sikit dekat tempat wheelchair punya geng jalan. Ini situasi dia, nampak tu, punyalah ramai. Bukanlah jangan macam mana, kita boleh lah cakap ramainya kan, tapi bagi saya kita tak perlu mengeluh pun sebab nama pun dah musim haji kan. Sebab saya ada jugalah kawan-kawan cakap, "Wila ramai lah, tak boleh nak pergi." Kita relax, tenang. Sebab keramaian inilah yang kita tak akan dapat pada musim-musim lain dan biasanya hanya akan dapat pada musim haji sahaja. Inilah situasi dia. Sebab musim haji ini memang unik. Dia very time sensitive dan juga dia sangat terhad dari segi masa dan juga tempat yang mana jemaah boleh duduk. Dan seperti biasa, kalau kita duduk dekat sini, lalu saja dekat lampu hijau, semua orang lelaki, jemaah-jemaah lelaki akan mula berlari-lari anak. Inilah dia lagu yang juga terngiang-ngiang lah bila mana setiap kali aku lalu dekat sini sambil aku cuba membetulkan niat aku untuk melakukan ibadah sa'i. Okey, inilah dia suasana pagi raya. Aku tak sempat ambil gambar banyak sebab tengah syahdu kan, pagi raya kan, semayang raya semua kat sini. Dan inilah situasinya mentari pagi di Aidiladha, ketika mana sebaik saja selesai hari Arafah. Dan aku pun berjalan pulang sambil terus ke kedai gunting rambut, yang mana ini adalah salah satu aktiviti terakhir sebelum aku bertahalul awal untuk membolehkan aku melepaskan diri daripada 10 daripada 13 larangan ihram, iaitu untuk membuat bercukur. Cukur rambut lah. Ini biasa orang yang balik haji dia akan cukur rambut. So sebelum cukur rambut kita baca doa dulu. Sesungguhnya semoga Allah menerima haji aku dan juga semoga setiap helaian rambut ini menjadi saksi kepada gugurnya dosa-dosa lampau, dan semoga Allah menerima segala amalan aku. Maka abang ni pun spray. Kita pula dah 2 bulan tak gunting rambut. Inilah keadaan dia, sambil dia pun membebel. Tak tahulah apa yang dia bebel. Kesian dah juga aku rasa kat diri aku time tu. Bising sungguh kedai ni time tu. Tak faham, tapi tak apa. So kalau siapa-siapa yang nak gunting rambut memang ataupun nak bercukur, jangan seram, jangan takut, sebab ini memang situasi dia. Tak ada yang menakutkan pun. Ada yang risau takut kepala dia luka ke apa. Luka tu dah salah sikit-sikit kan. Bila cukur misai pun kadang-kadang luka kan. Tapi the best part, bila you dah buat keputusan untuk bercukur, abang si gunting rambut ni pun memang main peranan.
Tengok dia dah tukar-tukar pisau baru. Dia punya start tu dia tak buat dari tepi tau. Dia akan buat dari atas. Cuba awak tengok. Okey, dia pegang kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Alah, nak jawab telefon pula waktu ni abang ni pun. Sabar je lah kan. Okey. Maka dia memulakan Bismillahirrahmanirrahim. Dan cukuran bermula dari atas. Maka no turning back. Okey. Dan aku pula masa tu sebenarnya tengok mata aku tengok bawah. Aku tengok bergugurnya rambut aku tu. Ya Allah. Macam mana nak cakap rasa dia? Rasa dia sangat macam habis rambut aku ni. Macam tu, habis rambut aku ni. Moga Allah terimalah segala amalan-amalan aku ni. Moga rambut-rambut ni semualah, sebanyak rambut-rambut ni lah sekurang-kurangnya, ya Allah, hapuskanlah dosa-dosa aku, ya Allah. 2 bulan lebih juga sebenarnya tak gunting rambut. So rambut ni jadi memang panjang lah sebenarnya. Korang tengoklah sendiri macam mana rambut aku. InsyaAllah. Jangan takut kalau nak bercukur, sebab aku rasa, yalah, aku pun dah lama juga tak bercukur. Last aku cukur itu masa umrah. So dan bagi aku, haji ni pun bukan, aku tak tahu bila lagi mungkin aku ada peluang untuk buat haji ataupun bertugas haji. Maka aku ambil keputusan, just kita cukur, kita ambil pahala paling afdal sekali untuk bersyukur. Tengok tu, rambut aku dah tinggal sebelah dah. Macam tu lah. Maaf lah ya kalau tengok yang datang dari belakang tu semua, mereka masih menutup aurat, cuma mungkin akan memberikan gangguan visual sikit kepada mereka-mereka yang tak selesa. Ini situasi dia. Rambut aku dah sebelah botak. Kos yang aku kena bayar untuk mamak ni, abang ni, ialah sekitar 10 rial. Harga sebenar dia letak 20 rial. Tapi sebab kita datang awal kan, kita dah cakap kat dia, tak ada, kau nak bagi diskaun kat aku kan, 10 rial. So dia bagi 10 rial. Mungkin sebab tu jugalah dia bebel kat belakang tu. Makanya inilah pengakhiran untuk video kali ni. Aku akan sambung lagi video berkaitan dengan bagaimana kami punya proses petugas media untuk membuat lontaran jamrah. Sebab ini adalah antara perkara wajib haji yang patut kami buat juga, iaitu melontar jamratul kubra. Yang bila kami buat jamrah kubra tu, maka dia melengkapkan segala proses tahallul tu. Dan kami akan buat nafar awal, iaitu kami akan melontar untuk 2 hari kemudian. Yang tu saya akan siapkan videonya selepas video ni siap publish. So doakan video ni dapat siap. Dan aku sebenarnya lebih kepada nak memberikan idea lah kepada mungkin petugas-petugas media akan datang, ataupun kepada jemaah-jemaah haji Malaysia yang akan datang. Sebab aku nak bagi korang tengok macam mana situasi dia, so that kita sama-sama boleh bayangkan. Sebab aku sendiri pun belajar ataupun nak faham situasi itu banyak aku tengok daripada YouTube orang-orang lain yang kongsi, dan aku harap ianya membawa manfaat lah kepada anda semua.